Hari ini kita belajar bagaimana British telah menjajah Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang yang bermula dari tahun 1874 sehingga 1896. Teknik British menggunakan manipulasi iaitu Ngah Ibrahim membawa pelombong dari China yang terdiri daripada suku Gihin, Haisan untuk memajukan lombong biji timah di Larut. Walau bagaimanapun terdapat peperangan yang dikenal sebagai Perang Larut bagi berebut kawasan lombong di Larut yang dilakukan oleh Gihin dan Haisan. Kemudian, keadaan ini telah menyebabkan kebimbangan kepada pelabur Eropah lalu meminta Sir Andrew Clark sebagai Governor Negeri-Negeri Selat untuk masuk campur bagi memelihara perdagangan yang berlaku di situ. Yang kedua, isu perebutan takhta di Perak yang terdiri daripada 3 orang pewaris Sultan iaitu Raja Abdullah sebagai Raja Muda menuntut takhta sebagai Sultan Perak, manakala Raja Ismail sebagai Raja Bendahara juga menuntut takhta Sultan, serta Raja Yusof yang merupakan Raja di Hilir juga menuntut sebagai haknya untuk menjadi Sultan di Perak. Perjanjian Bangkok 20 Januari 1874 menetapkan pertabalan Raja Abdullah sebagai Sultan Perak dan pelantikan seorang residen British untuk mentadbir serta menasihati Sultan dalam segala aspek melainkan adat istiadat Melayu dan agama Islam. Strategi British yang kedua melakukan perjanjian yang mana perjanjian British Selangor 1875, British membantu Sultan mentadbir Selangor. J.G. Davidson dan Frank Swettenham telah dilantik sebagai residen dan penolong residen yang menghalalkan penjajahan British di Selangor. Kemudian strategi British dalam perjanjian di Pahang juga telah ditunjukkan, yang mana perjanjian British Pahang 1887, British menempatkan penasihat konsul, British memelihara keamanan Pahang dan Pahang tidak dibenarkan untuk berkenalan dengan kuasa asing. Kemudian kita melihat perjanjian British Negeri Sembilan 1895 yang mana pemerintah Negeri Sembilan telah dipaksa untuk menerima seorang residen dan British menjamin keamanan dan ialah pegawai British yang telah dilantik untuk menasihati Sultan dalam pentadbiran kecuali agama Islam dan adat Melayu. Pahang menerima J.P. Roger, Perak menerima James Wheeler Woodford Birch, Selangor menerima James Guthrie Davidson, Negeri Sembilan menerima Martin Lister sebagai residen yang membentuk negeri-negeri Melayu bersekutu di bawah pentadbiran British. Faktor-faktor penubuhan negeri-negeri Melayu bersekutu ini didorong oleh mengatasi masalah residen. Residen terlalu berkuasa dalam majlis negeri dan tiada panduan jelas untuk memerintah. Contoh, tindakan J.W.W. Birch menimbulkan rasa tidak puas hati dalam kalangan pembesar kerana melucutkan kuasa pembesar untuk mentadbir dan mengutip cukai sehingga dia dibunuh pada tahun 1875. Penubuhan negeri-negeri Melayu bersekutu ini juga adalah penting untuk menjamin keselamatan. Malay States Guide setelah ditubuhkan sebagai pasukan keselamatan bagi menjaga negeri-negeri Melayu bersekutu. British tidak perlu bergantung kepada tentera luar untuk menjaga jajahannya di negeri Melayu Sekutu. Yang ketiga, menyeragamkan pentadbiran. Setiap negeri menjalankan pentadbiran mengikut kepala otak residen mereka sehingga keadaan ini menyukarkan mereka untuk mengeksploitasi hasil bumi. Penyeragaman pentadbiran adalah penting untuk memudahkan penjajahan British di negeri-negeri Melayu Bersekutu. Ciri negeri Melayu Bersekutu terdapat beberapa ciri. Ciri pertama merupakan gabungan Pahang, Selangor, Negeri Sembilan dan Perak sebagai persekutuan yang mana keempat-empat buah negeri ini telah dibentuk menjadi negeri yang bersatu yang dikenali sebagai Persekutuan 1896 yang mana ibu pejabat pentadbirannya berpusat di Kuala Lumpur dengan Residen General sebagai ketua utama. Keadaan ini telah menyebabkan British telah memperkukuh kuasanya bagi membentuk struktur pentadbiran negeri-negeri Melayu Bersekutu pada tahun 1 Julai 1896 yang mana Sir Charles Michell telah dilantik sebagai pesuruh jaya tinggi British merangkap Governor negeri-negeri Selat yang penting untuk menyelaras pentadbiran. Pentadbir kedua dikenali sebagai Resident General telah dijawat oleh Sir Frank Swettenham. Kemudian disusuli oleh 4 orang residen Pahang, residen Selangor dan residen Perak, dan yang terakhir terdiri daripada ahli yang dilantik dalam kalangan Sultan. Pembentukan negeri-negeri Melayu Bersekutu ini telah mewujudkan bagaimana British telah menunjukkan penyatuan utamanya untuk mengukuhkan era kolonialisme di negeri Malaya. Negeri Melayu Bersekutu ini berakhir pada tahun 1946 apabila British mengasaskan Malayan Union untuk menggabungkan semua negeri di bawah satu pentadbiran.